Filem ni bukan setakat menyentuh hati aku tau, sampai ke perut aku pun tersentuh. Lepas habis wayang, terus cari burger Ramli. Tu muka yang bakal menyesal bila timbang berat nanti. No regrets. Tapi kenapa harga burger tepi jalan dah macam nak harga burger fast food Kalau bukan aku siapa lagi? Selamat kembali ke Layan Layar. Hari ini kita akan sembang pasal filem Badak. Layan ke tak? Badak adalah filem drama yang berkisarkan seorang bapa ni yang takut kehilangan anak perempuannya ke dunia muzik setelah anak dia tiba-tiba je jadi viral. Macam penyakit lah pula kan? Sayangilah keluarga anda, jauhi viral. Badak adalah seorang bapa yang pekak dan dilakonkan oleh Shahizi Sam yang melalui satu transformasi badan yang sangat ekstrim untuk melakonkan watak ni. Dari iPhone Air ke 17 Pro Max, balik ke iPhone Air dalam waktu yang singkat. Wow. Semoga Sam punya metabolism tak mess up lah kan. Dan walaupun aku respect Sam untuk dia punya dedikasi dan komitmen dan disiplin untuk go through this extreme transformation, aku sebenarnya tak nampak keperluan transformasi ni. Tak ada apa yang berlaku dalam filem ni yang memerlukan dia untuk kembang kecut. Memanglah perut dia tu majestic. Tapi aku mengharapkan transformasi ni memainkan peranan yang lebih ketara dekat either perwatakan dia ataupun dekat storyline filem ni. I mean from the future here. Mungkin pengarah filem ni buat Badak jadi gemuk sebab statistically lagi banyak orang pekak yang overweight dan obese dari orang yang tak pekak. Oleh sebab hubungan Badak dengan bapa dia yang dilakonkan oleh Wan Hanafisu ni tak akrab mana, Badak tak nak sejarah berulang. So dia kepik je dengan anak perempuan dia. Mira dilakonkan oleh Aida Amrun. And she's really good. Dia boleh stand toe-to-toe dengan Shahizi Sam dan Wan Hanafisu in the same scene. Tapi ketepikan dulu storyline dan writing filem ni, aku nak sembang pasal elemen audio filem ni. Filem ni punya sound design, pilihan lagu dan design lagu is outstanding. Especially lagu yang dinyanyikan watak Mira dekat satu underground scene ni. Ada beberapa lagu yang ditulis oleh Hakim Jahat specifically untuk filem ni. Dalam 3-4 lagu kot, tak salah guna kan. Dan dia bukan setakat dia punya beat je catchy. Bukan setakat dia punya lirik je menarik and sometimes quite funny. Tapi it's a reflection dekat Mira punya state of mind as a character. It's a reflection dekat Mira punya perkembangan watak dia at that point of time in that film. Hakim Jahat memang terbaik. Panggil je lah Hakim baik lepas ni. Storyline filem ni senang je nak follow, tak kompleks pun. Kau boleh just refer dekat aku punya synopsis dekat awal video ni. Tapi lagi kau mendalami layer filem ni, the better the movie becomes. Bagi aku lah, okay, tafsiran aku pasal filem ni, dia bukan setakat drama bapa yang takut jauh dengan anak dia. It's actually also a clash between two worlds. Dunia pertama, dunia Mira yang penuh dengan muzik dan kasih sayang. Dan dunia kedua, dunia Badak yang penuh dengan kesunyian dan keterabaian. Tambah lagi watak si Atok yang nak connect dengan anak dia, Badak. Tapi tak dapat sebab dia tak reti sign language. Semua ni diikat dengan skrip yang sangat baik yang ditulis oleh pengarah Rehan Halim yang telah berjaya menciptakan 3 watak utama yang is relevant, likeable dan juga genuine. Dan kalau korang suka video ni, sila like dan subscribe. Kalau tak, aku harap burger Ramli kau akan terlebih sos cili dan mayonis sampai hancur roti dia nak pegang tak boleh. Benda yang aku paling kurang sikit pasal filem ni adalah dia punya runtime. Jap. Kali terakhir aku sembang pasal tak suka filem yang runtime terlalu lama, aku dapat komen ni dari TikTok. Komen yang sangat. Bukan semua orang ada banyak masa untuk buang macam kau. Dan lagi penting, bukan semua filem berjaya utilize 100% dia punya runtime. Kadang-kadang banyak filler je benda yang tak penting. Tapi filem Badak ni terbalik. Dia terlalu pendek. 1.5 jam je. Aku rasa kalau dia extend lagi 5 ke 10 minit untuk further develop hubungan watak Mira, Atok dan Badak, akan lagi sampai dia punya emotional notes dalam filem ni. Tapi that said, ending filem ni adalah antara benda yang paling beautifully touching yang aku pernah tengok dari filem keluaran Malaysia. Badak, 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 Badak. Lepas La Luna 2 tahun lepas, Rehan Halim kembali lagi dengan satu filem yang berpotensi untuk menjadi filem lokal terbaik untuk tahun 2025. Dan walaupun beberapa babak emosi tak sampai sangat dekat aku yakin yang jarang terdapat filem keluaran Malaysia yang got so many things right. Dan sebab itulah rating Layan Layar untuk Badak adalah A. Apa korang tunggu lagi? Pergi tengok sekarang.